Melihat saya sebagai salah seorang yang diangkat oleh parti saya. Saya bukan anak menteri. Saya bukannya anak orang keberadaan di dalam peringkat negeri maupun pusat. Saya melihat parti memilih sebuah ataupun seseorang itu sebagai calon mengikut keperluannya. Betul, saya adalah pemimpin muda. Saya dipilih daripada konteks pemuda. Tetapi muda saja tidak cukup. Kerana akhirnya kita menceritakan tentang soal polisi seperti mana apa yang Puan katakan tadi. Kita menceritakan tentang masa depan. Dan keperluan ini perlu kita seimbangkan antara orang lama dan juga orang baru. Selamat datang kembali bersiaran podcast Jangan Pajak Otak Hang Nadiem Negara, dan hari ini kita cukup bertuah. Kita pernah dapat pemimpin daripada Barisan Nasional UMNO, saudara Syaril Hamdan. Kita pernah dapat YB Duyung, YB Helmi. Hari ini bersama-sama dengan saya ialah YB Syed Hussein, merupakan calon di DUN Mahkota N29. Itu dia. Hari ini kita akan bicarakan kenapa beliau layak digelar Hang Nadiem Negeri dan Hang Nadiem Negara. Apa khabar YB? Alhamdulillah, terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih kerana menerima. Kami sekarang berada di bilik gerakan utama Barisan Nasional di mana ni YB? Kita berada di dalam N29 Mahkota. Kota ya, tempat yang spesifik di sini apa nama this area? Ini adalah kita namakan previously adalah Wisma Belia. Wisma Belia. Okey. Baik YB. Saya difahamkan YB sebenarnya bukan produk daripada PRN tapi PRK. 1 tahun setengah baru, 8 bulan baru menjaga kawasan ini. Tapi kita dengar banyak benda-benda positif. Kita pun makan-makan tadi, alhamdulillah. Cuma hari ini kita nak juga bukan saja reach out kepada pengundi partisan, kita nak juga podcast ini atau video ini reach out to pengundi atas pagar atau pengundi yang tak pernah mengenali YB. Soalan pertama saya ialah bagi seseorang yang tidak pernah tahu siapa YB Syed Hussein, siapa YB sebenarnya dalam 3 perkara yang di luar konteks politik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam maju Johor. Saya nak ucapkan terima kasih atas kehadiran tim kerana saya sentiasa mengikuti perkembangan, dan saya percaya tim podcast yang hadir di kawasan saya ini merupakan satu tim yang sangat berkualiti. Jadi bagi menjawab persoalan tersebut, ada 3 perkara yang mungkin rakan-rakan ingin tahu pasal saya, tapi ingin saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Syed Hussein bin Syed Abdullah. Saya merupakan calon bagi Parti Barisan Nasional yang bakal bertanding dan akan bertanding dan sedang bertanding di N29 Mahkota. 3 perkara menarik mengenai saya. 1, saya less protokol. Saya memang kurang, saya agak bukan tidak suka, tetapi saya lebih mudah didekati dengan keadaan yang tidak berprotokol kerana mungkin sifat saya yang friendly, dan juga mungkin ramai juga orang kata saya ni suka senyum. Jadi itu antara pendekatan yang menyebabkan orang mudah mesra dengan saya. Yang keduanya, saya membuat setiap perkara ini melalui pengalaman hidup saya. Kerana saya bukanlah produk yang lahir daripada kepimpinan mahasiswa. Saya tidak pernah bekerja dengan wakil rakyat. Saya tidak bekerja dengan menteri. Jadi saya memang datang daripada jalanan dan diangkat oleh parti saya untuk membawa suara rakyat. Yang ketiganya, saya mempunyai hobi yang kebanyakan anak muda suka, iaitu saya minat pemotoran. Motor. Dan kena faham, saya bukan motor besar. Saya sampai sekarang masih lagi aktif dengan rakan-rakan untuk bawa motor-motor yang boleh dikatakan motor rakyat dan motor anak muda. Kerana saya masih lagi bersama dengan RZ saya. Yes. Itu antara 3 perkara lah yang saya rasa simple things about me. Patut mereka, pengundi tahu di luar sana. Soalan kedua YB, selalunya sekarang kalau pengundi partisan itu memang akan memilih ikut logo. Tapi pengundi yang bukan partisan atau yang tidak menyertai parti, hanya pengundi biasa, bukan ahli dan penyokong parti, mereka lebih kepada memilih calon, melihat calon daripada melihat logo atau parti itu. Apa kelebihan yang YB ada yang boleh
pengundi biasa sandarkan selain daripada logo parti itu? Okey. Bagi pendapat saya, sekiranya kalau kita tidak meletakkan logo untuk mencerminkan kepribadian kita, ianya tidak adil. Kerana ada masa setiap parti ni dia akan membina credibility umumnya sendiri, tetapi ianya bukan secara penuh. Jadi antara kelebihan yang biasanya dilihat oleh saya ini, yang paling popular sekali lah, saya bersekolah di sekolah Cina. Jadi memang saya mempunyai satu kelebihan bahasa yang lain, iaitu Mandarin. Dan saya menggunakan bahasa Mandarin ini adalah untuk mengikat hubungan sesama bangsa, supaya kita boleh dilihat sebagai satu wakil rakyat ataupun pemimpin muda yang bukan hanya cerita semata-mata tentang masa depan, yang bukan bercerita tentang soal ekonomi, tetapi kita juga meletakkan kepentingan perpaduan sebagai kunci kepada setiap kejayaan dalam setiap misi yang kita lakukan. Dan seterusnya, tak adalah kelebihan. Saya rasa saya sama je macam anak muda lain. Kita orang muda sentiasa belajar daripada apa yang kita lalui, dan I'm a fast learner. Itu kelebihannya. Baik, saya tertarik tadi YB katakan YB boleh berbahasa Mandarin, bahasa Cina. Saya bagi peluang untuk YB reach out kepada pengundi-pengundi bangsa Tionghoa, bangsa Cina untuk perkenalkan diri dalam bahasa Mandarin. Kita nak dengar. Silakan. 各位大家好，来请我介绍我自己，我是赛福星，我是基銮 N29 马国特的候选人，我是代表国政，那么希望大家可以支持我，谢谢。 Itu dia tadi seorang yang jarang kita jumpa, ya, Barisan Nasional orang UMNO yang boleh berbahasa 3 bahasa, English, DM, boleh bahasa Arab? Tak boleh. Kalau ada bahasa Arab, saya nak minta cakap bahasa Arab juga. Baik, YB. Sekarang kita menginjak ke soalan polisi dan dasar, sebab kita rasakan pemimpin muda tak boleh retorik, tak boleh persepsi, tidak boleh main sebegitu. Kita nak juga nampak pemimpin orang kita, ya, orang muda kita yang boleh berbicara isu yang lagi besar. Saya nak tanyakan berkenaan dengan prestasi ekonomi kerajaan negeri. Kita nampak ada cadangan-cadangan Singapore Johor Special Economic Zone. Kita juga ada RTS dan sebagainya, dan kita nampak pembangunan itu dan memang diterjemahkan dalam data yang ada. Ya, cuma saya nak tanya kepada YB sendiri, apakah pencapaian terbesar kerajaan negeri Johor yang boleh diwawarkan atau boleh diutarakan kepada pengundi sekarang? Alhamdulillah, kalau kita lihat kerajaan negeri di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Datuk Nafis Gaji, pada peringkat awalnya ni kita kena cerita kronologi sikit supaya ia tidak tergantung. Pada peringkat awalnya, pada pilihan raya negeri pada 2022, ketika itu satu Johor menggambarkan bahawa kesinambungan kepimpinan bakal diteruskan oleh Yang Berhormat Datuk I.R. Hasni. Dan selepas dilantik ataupun selepas Yang Amat Berhormat Datuk Nafis ini dilantik sebagai Menteri Besar, maka ketika itu ramailah yang sedang bertanya apakah kelebihan ataupun kredibiliti seorang anak muda ketika itu menjadi satu cabaran, kerana Johor ini bukan seperti negeri lain. Kita sudah terbukti dari segi sejarah kita betapa pesat dan juga tahap kemodenan yang telah dibina oleh pemimpin yang terdahulu. Alhamdulillah, sepanjang satu penggal yang telah kami lalui ini, kami melihat bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Datuk Nafis Gaji ini seorang pemimpin yang tidak retorik. Kita boleh lihat bagaimana beliau turun padang dari kampung hingga ke bandar, dari infrastruktur hinggalah ke sempadan. Dan agak yang paling popular sekali apabila Yang Amat Berhormat terjah sendiri di kawasan CIQ bagi melihat bagaimana nasib anak Malaysia, terutamanya bangsa Johor yang bekerja di Singapura, yang bertaruh nyawa. Dan kalau untuk maklumat umum, mereka ingin ke Singapura ini bukan semata-mata bekerja. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka, yang akhirnya hanya mencari rezeki untuk keluarga. Jadi daripada apa yang telah diamati oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, maka terlahirlah satu wawasan di dalam negeri kita ini yang kita namakan Misi Maju Johor 2030. Saya rasa mungkin Puan juga pernah dengar Misi Maju Johor 2030 ini, yang mempunyai 6 teras. Maka di sanalah
Maafkan saya. Maka di sanalah kita melihat kerangka ini dilaksanakan pada pertengahan penggal pertama. Ketika itu saya masih belum lagi jadi seorang wakil rakyat. Tetapi di sanalah kita melihat bagaimana negeri ini dirangka dari masa ke semasa. Dan bermulalah ketika tahun 2024 hasil ini dapat dilihat apabila zon-zon ekonomi ini telah dapat menarik perhatian pelabur. Yang akhirnya pada kali ini kita dapat lihat KDNK negeri kita telah mencapai 8.0%, iaitu antara yang tertinggi di dalam negara. Hasil daripada pertumbuhan KDNK. Jadi pada masa yang sama kita melihat pada pelaburan-pelaburan yang lepas apabila Kerajaan Negeri Johor telah menerima kadar pelaburan antara yang tertinggi bukan saja dalam sejarah Negeri Johor itu sendiri, malah di antara yang terbaik dan tertinggi di dalam negara, iaitu kita telah menerima 110 bilion pelaburan. Hasil daripada tersebut kita telah memperolehi hampir 2.6 bilion ringgit kutipan cukai yang kita dapat untuk negeri. Maka hasil tersebut kita mengimbanginya untuk kita jadikan sebagai bantuan. Hampir jumlah keseluruhan bantuan kasih Johor dari fasa 1 hingga ke fasa 4, kerajaan negeri telah memberi kepada bangsa Johor secara tunai sebanyak 380 juta ringgit. Maka ini antara pencapaian. Pencapaian ini bukan kita perlu ukur dari segi soal pelaburan, tetapi bagaimana implikasi pelaburan itu yang dapat dirasai oleh bangsa Johor itu sendiri. Maka ini antara perkara yang kita lihat sebagai satu pendekatan yang sangat menyeluruh kepada seluruh bangsa Johor. Soalan seterusnya, berkenaan masih lagi bicarakan isu ekonomi. Ramai yang mengatakan ya, pembangunan pertumbuhan ekonomi itu terasa, tetapi isu-isu berkenaan dengan contohnya rumah mampu milik di Johor, juga kualiti kerja yang menyebabkan ramai yang berhijrah atau mencari kerja di Singapura juga menjadi isu, dan disparity atau apa itu cakap, perbezaan dan jurang antara Johor Selatan dan Johor Utara juga menjadi isu. Jadi pandangan YB dalam konteks menyediakan polisi ekonomi, dasar rakyat, apa fokus Barisan Nasional sekiranya mendapat mandat seterusnya untuk penggal akan datang? Saya melihat bahawa mengenai peluang pekerjaan ataupun bagaimana kerajaan negeri menguruskan ekonomi ini, mesti kita bercakap secara adil. Kerana pastinya setiap daerah mempunyai identiti-identitinya tersendiri. Sebagai contoh di Mersing, mereka harus memperkasakan dari segi konteks pelancongan. Sama juga di Johor Utara. Kebanyakan daripada daerah-daerah di sana merupakan antara pengeluar-pengeluar dari segi konteks pertanian. Oleh sebab itulah di dalam negeri Johor ini bukan saja kita menjuarai dari segi konteks ekonomi fizikal, tetapi kita juga menjuarai dari segi konteks penyumbangan hasil pertanian tertinggi juga di dalam negara. Jadi oleh sebab itulah kita dapat lihat Johor ini agak teratur. Kalau kita lihat meliputi industri, semestinya kawasan-kawasan besar akan menjadi pilihan pelabur. Sebagai contoh di JSSEZ, ianya melibatkan hampir 6 hingga ke 9 PBT yang akan terlibat dalam JSSEZ ini. Di sana kita dapat lihat bagaimana Yang Amat Berhormat bersungguh-sungguh, kerana kita seperti mana saya katakan tadi, ianya bukan semata-mata melibatkan tentang pelaburan, tetapi peluang pekerjaan yang menyediakan gaji yang premium. Ya. Dan saya percaya di peringkat-peringkat luar juga, kita juga bukan hanya semata-mata mengejar tentang pembangunan, kerana setiap pembangunan mesti ada pro and kontra. Sebagai contoh, sekiranya satu tempat itu pesat membangun, maka kos sara hidup akan automatically tinggi, dan harga barang dan juga mungkin rumah-rumah di sana juga akan membebani anak muda terutamanya ketika mereka ingin memulakan kehidupan. Kerana itu antara perkara yang selalu kita dengar daripada anak muda, rumah mahal, kos sara hidup yang tinggi dan peluang pekerjaan. Maka apa kerajaan negeri lakukan adalah apabila kita menyediakan zon-zon koridor ini, setidak-tidaknya kita dapat melahirkan peluang pekerjaan hampir 64,000 hingga ke 100,000 peluang pekerjaan yang mempunyai sektor-sektor yang baru seperti semikonduktor, seperti data center, seperti pembuatan-pembuatan yang lain. Dan
kepada mereka yang ingin menceburi dalam bidang pertanian, mereka boleh pergi ke utara, Johor Utara. Di sana pelbagai peluang-peluang juga yang telah diwujudkan. Bagi mencapai keperluan anak muda dan juga bangsa Johor ini melalui perumahan, kita dapat lihat pelbagai pakej-pakej yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri. Antaranya Rumah Mampu Milik Johor, RMJ. Pada peringkat awalnya, sasaran kerajaan negeri ingin menyediakan 30 hingga ke 50 ribu biji rumah. Dan selepas kita mencapai, Yang Mak Berhormat telah mengarahkan Esko Perumahan dan Kerajaan Ketempatan untuk menambahkan lagi sasaran hingga ke 70,000. Dan selepas itu pula pada pengakhirannya kita ingin mencapai 100,000 rumah bagi untuk bangsa Johor. Jadi ini antara keperluan, dan pakej-pakej perumahan ini sangat subjektif. Kerana di peringkat Johor mungkin kita kekurangan tanah, kita perlu membangunkan apartmen ataupun rumah kondominium yang sesuai untuk anak muda. Tetapi di kawasan suburban, kita mempunyai landed house, dan mungkin di kampung-kampung kita mempunyai pakej rumah kasih Johor. Dan satu lagi pakej tu, saya minta maaf lah dalam tempoh kempen ni saya agak terlepas pandang dari segi ni. Dan juga mempunyai yang rumah seperti rumah SPNB, rumah SPNB yang dia boleh meminjam skim perumahan yang dia boleh bina di tanah mereka sendiri. Dan ini antara pakej-pakej yang ditawarkan oleh kerajaan negeri. Apakah yang kita sedang inginkan adalah setelah kita mempunyai sistem pengangkutan awam yang moden, iaitu kita punya ETS di dalam negeri Johor ini, maka kita dapat lihat anak-anak muda ini mereka boleh bekerja di kota tetapi berumah di desa. Mereka boleh pergi ke Johor Bahru ataupun ke Singapura, tetapi mereka boleh bekerja dan mempunyai kehidupan yang lebih permai di dalam kawasan perkampungan mereka itu sendiri. Rancangan untuk penggal akan datang insya-Allah. Itu termaktub dalam Maju Johor 2030. Yes, sir. Okey, baik. Seterusnya kita nak tanya tadi tentang ekonomi, sudah. Kita teruskan pula dengan politik sedikit, ya. Politik sedikit soalan-soalan panas yang saya rasa perlu diajukan, perlu juga address, kerana saya rasa it's an elephant in the room. Soalan pertama saya ialah berkenaan dengan gabungan secara belakang tabir yang orang kata antara Barisan Nasional, khususnya UMNO dan juga PAS, ya. PAS mengatakan mereka berpendirian yang UMNO ke, MCA ke, MIC ke, mereka akan memberi sokongan. Jadi soalan saya kepada YB selaku pemuda UMNO ni, perlu ke sokongan daripada parti lain sekarang untuk mewujudkan kerajaan negeri sebagai contohnya, atau kemudian hari kerajaan pusat, atau UMNO atau Barisan Nasional sekarang sudah yakin untuk berdiri sendiri untuk membentuk kerajaan secara sendirian? Mengenai politik nasional ni, kita perlu faham bahawa politik semakin dinamik. Kalau kita tengok balik daripada sejarah yang tertubuhnya negara ini, sebenarnya ketika itu hanya beberapa parti saja yang ada. Maka dari zaman ke zaman, masa ke semasa, kita melihat ketumbuhan dan kepelbagaian parti politik ini wujud. Saya tak nak komen mengenai parti lain, tetapi saya yakin dan percaya setiap parti mereka mesti pernah menjadi sebahagian daripada UMNO dan Barisan Nasional. Kerana kalau kita lihat sepanjang tempoh pemerintahan negara hingga ke hari ini, setiap Perdana Menteri datang daripada Barisan Nasional. Even PMX also, dia adalah bekas Ketua Pemuda kami, beliau juga bekas timbalan Presiden kami. Ya, Perdana Menteri yang ada pada hari ini. Kita tidak boleh nafikan fakta ini, dan sejarah adalah tetap sejarah. Dan saya rasa PAS juga merupakan splinter of dia splinter for UMNO. Yes, betul. Jadi sebenarnya daripada kepelbagaian ini saya melihat bahawa dia ada pro and kontra. Antaranya kepelbagaian pilihan kepada masyarakat. Tetapi kesannya adalah mungkin dominasi parti-parti politik yang besar ini akan berkurangan, kerana apabila lebih banyak politik ataupun pandangan daripada politik di luar itu, maka makin banyaklah pilihan kepada orang ramai. Dan sikit sebanyak pembentukan kerajaan ini memerlukan majoriti. At least simple kita perlukan 112. Dan apabila pelbagai ataupun pertumbuhan banyak parti politik ini, maka untuk mendapatkan satu
kursi majoriti ini akan menjadi lebih bertambah rumit. Maka kita akan dapat lihat sokongan-sokongan daripada parti-parti ini akan berlarutan dari tahun ke tahun kerana terlalu banyak sangat parti dalam negara kita ini. Terlalu banyak. Parti Melayu sekarang yang aktif. Parti Melayu saja di 11. Allahu Akbar. Hai. Lah saya doakan supaya semua kembali dalam satu saf kerana akhirnya agenda masyarakat dan rakyat menjadi keutamaan. Seterusnya, soalan seterusnya juga politik sedikit. Saya rasa it's a bit cepuk mas, ya. Kenyataan anak kepada Datuk Seri Najib baru-baru ini yang keluar saya rasa dalam media yang mengatakan kemenangan besar Barisan Nasional seolah-olah satu terjemahan bahawa rakyat hendakkan pengampunan Datuk Seri Najib Razak, dan bagi pihak lawan Barisan Nasional mengatakan satu undi kepada BN ialah satu undi kepada pengampunan Datuk Seri Najib Razak, Perdana Menteri kita yang ke-6. Jadi ada pro and cons bagi orang yang memang betul-betul penyokong Datuk Seri Najib, itu satu blessing pada mereka. Tetapi bagi mereka, contohnya pengguna atas pagar yang pada 2018 bertukar kerana isu kes YMDB, mereka akan merasakan ini satu bentuk kegusaran awam yang betul ke ni kalau undi BN Datuk Seri Najib akan keluar, dan mereka merasakan bahawa belum lagi sesuai tempohnya, ya? Sebab ada kes-kes lain yang menanti. Pandangan peribadi, saya tak nak tanya pandangan parti, tapi pandangan peribadi YB sendiri mengenai isu ni. Saya pada mulanya agak terkejut apabila isu ini diperkatakan. Kerana ini pilihan raya negeri. Dan ianya tidak terpalit kerana isu yang melibatkan Datuk Seri Najib ni adalah peringkat nasional. Dan Datuk Seri Najib pun bukan orang Johor. Jadi saya tak merasakan bahawa isu Datuk Seri Najib ini terpalit kepada kita kerana fokus utama Johor adalah untuk membangunkan negeri. Fokus utama Barisan Nasional adalah untuk mengikat tali silaturahim sesama bangsa. Kan? Tapi sebagai orang muda yang ada sikit kecelikan politik, saya melihat bahawa ini hanyalah satu propaganda politik. Walaupun ia diutarakan oleh anak Datuk Ya, Seri Najib sendiri. ya betul. Kerana mungkin setiap orang, kita tidak boleh menafikan kerana itulah anaknya. Kalau kita mempunyai parents yang mempunyai kes ataupun kejadian tersebut, kita juga akan mendambakan sesebuah pencapaian ini menjadi kesan kepada ahli keluarga kita. Tetapi itu peribadi dia. Bukan dasar betul-betul Barisan Nasional yang hendakkan di Johor ini. Bukan taktik-taktik yang mereka rasakan. Bubar parlimen adalah kerana Datuk Seri Najib. Is that something that you want to endorse? The biggest, because we are not bubaring the parliament. We are bubaring the Don. We are bubaring the Don. So kita jaga negeri kita dan benda tu tidak memberi kesan. Jawapannya kita terima. Baik, seterusnya kita nak tanya tentang politik orang muda. Ya, politik orang muda yang mengatakan sekarang UMNO daripada senarai-senarai calon juga tak ramai memberi peluang kepada anak muda, itu yang diutarakan. Dan UMNO sekarang nampaknya sebagaimana Datuk Puad Zakawi mengatakan, ini tuduhan dia yang mengatakan UMNO masih lagi di takut lama mengutamakan warlord, tidak mengutamakan orang muda, dan tiada peluang bagi orang muda yang berkaliber, especially-nya untuk UMNO, ya, orang Melayu, pemuda UMNO yang pemuda Melayu yang berkaliber, yang berpendidikan tinggi, yang ada potensi untuk masuk UMNO kerana ada sistem warlord cah keting dinosaur itu. Jadi pandangan YB sendiri yang berada dalam Barisan Nasional, adakah tuduhan-tuduhan ini benar, apa yang ada di luar sana? Saya rasa tidak. Kerana saya melihat saya sebagai salah seorang yang diangkat oleh parti saya. Saya bukan anak menteri. Saya bukannya anak orang keberadaan di dalam peringkat negeri maupun pusat. Saya melihat parti memilih sebuah ataupun seseorang itu sebagai calon mengikut keperluannya. Betul,
saya adalah pemimpin muda. Saya dipilih daripada konteks pemuda. Tetapi muda saja tidak cukup. Kerana akhirnya kita menceritakan tentang soal polisi seperti mana apa yang Puan katakan tadi. Kita menceritakan tentang masa depan. Dan keperluan ini perlu kita seimbangkan antara orang lama dan juga orang baru. Kerana pengalaman juga menjadi kayu ukur bagaimana untuk kita membawa negeri ini untuk lebih ke depan. Jadi lebih untuk menjawab persoalan apakah yang parti tampilkan, iaitu sinergi antara yang orang lama dan juga orang baru. Kita dapat lihat apakah definition of muda ini. Adakah orang itu muda tetapi mempunyai pemikirannya semuanya muda, ataupun ada orang yang lama tetapi mempunyai pemikirannya muda. Kerana ini sangat subjektif. Jadi saya percaya setiap kepimpinan ini mesti mempunyai merit dia tersendiri. Sama juga seperti Ketua Pemuda UMNO Johor, Azli Ambrose, dan juga Hairi Mak Shah, Naib Ketua Pemuda. Sama juga dengan Dr. Akmal Saleh. Mereka semestinya meletakkan agenda orang muda sebagai keutamaan mereka. Tetapi selepas dipersembahkan dan juga diberikan cadangan, perlu ingat bahawa kepimpinan ini kita mempunyai hierarki dan juga mempunyai pandangan-pandangan daripada pucuk pimpinan. Mestilah kita letakkan calon itu kita nak menang. Jadi dia bukan semata-mata seperti sebagai contoh ada setengah-setengah parti meletakkan calon muda yang akhirnya berceritakan tentang perkara-perkara yang nonsens. Dan kita tengok ada yang cerita bercakap seolah-olah macam ini adalah satu pemilihan ketua kelas. Ini adalah nasib rakyat. Ini adalah masa depan negeri. Ini adalah masa depan negara. Maka saya berpendapat bahawa pemilihan dari segi konteks ini ianya seimbang. Dan saya percaya banyak lagi ruang-ruang untuk anak muda untuk kita tampilkan. Bukan saja di platform pilihan raya. Di negeri Johor kita ada Dewan Muda Johor. Dewan Muda Johor ni kita mengangkat pemimpin-pemimpin daripada umur 18 hingga ke 30 tahun ke bawah. Kita mengangkat mereka ini untuk kita dijadikan apprentice supaya mereka dapat tahu apakah perkara yang perlu mereka lakukan dan hikmat bakti yang macam mana yang mereka akan tampilkan. Jadi untuk menjawab persoalan itu, saya melihat bahawa kriteria yang diletakkan oleh kepimpinan mengikut apa keperluan tempat semasa. Dan saya percaya rezeki itu masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat je. Jawapannya saya rasa cukup pedas juga bagi mereka yang mau berfikir jawapan-jawapan itu. Okey, soalan-soalan terakhir ni bagi penutup ya. YB, kalau boleh YB katakan kepada pengundi di Don Mahkota ini, kenapa perlu mengundi YB kali ini? Sekali lagi. Yang pertama pastinya lah saya seorang pemimpin muda. Kerana itu merupakan satu aset parti. Apabila dia meletakkan seorang orang muda, kita mestilah menunjukkan kesungguhan dan keinginan kita untuk bekerja. Kerana rakyat melihat kita bukan seperti pada zaman yang terdahulu. Sekiranya kita buat kerja 2 hari lagi baru keluar surat khabar. Zaman sekarang ni dunia digital. Kita perlu rakyat boleh menilai sendiri bagaimana pemimpin-pemimpin kawasan mereka bekerja. Pada masa yang sama, apakah fokus-fokus yang kita lihat? Sebagai contoh tadi saya katakan tentang soal pemilikan rumah, dari segi soal peluang pekerjaan yang premium, dari segi soal mewujudkan satu kehidupan yang seimbang untuk anak muda, dan bagaimana pula golongan-golongan veteran dan juga wanita. Apabila kita melihat kerajaan negeri mengeluarkan pelbagai bantuan-bantuan, antaranya untuk itu ibu tunggal melalui Yayasan Pembangunan Keluarga, dan juga pihak JKM melalui pusat aktiviti orang tua, ataupun golongan warga emas, dan pelbagai lagi yang kita lihat antara perkara-perkara yang saya dapat achieve. Achieve maksud saya bukannya semata-mata mengenai kejayaan, tetapi sentuhan dan juga bagaimana kita mengangkat suara-suara ini. Dan yang seterusnya, seperti mana saya katakan tadi, setiap kejayaan ini perlu dirasai oleh semua kaum. Kerana kita adalah bangsa Johor. Oleh sebab itulah, dengan kelebihan bahasa yang saya ada, dengan pengalaman saya dan gaya hidup saya di kawasan yang boleh dikatakan agak less protokol and sederhana, setidak-tidaknya rakyat mudah mendekati saya. Dan juga
menyampaikan hasrat mereka, apa yang terbuku di hati mereka. Rakyat ni banyak pandangan dia. Jadi saya merasakan bahawa mereka sangat selesa dengan apa yang mereka ada pada hari ini. Soalan terakhir saya, YB, pesan-pesanan kepada pengundi di luar sana, pengundi Johor, pengundi di luar Johor yang nak kembali, pesan-pesanan untuk mereka mengundi pada hari Sabtu depan. Ramai yang nak kata tak nak keluar mengundi, mahal dan sebagainya tengah bulan. Apa pesan-pesan YB kepada mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pengundi mahkota. Salam sejahtera, salam maju Johor, Kuwait, Tajahau, Waalaikumsalam. Kepada seluruh bangsa Johor yang menetap di N29 mahkota, saya Syed Hussein bin Syed Abdullah merayu kepada anda semua untuk menjalankan tanggungjawab. Kita sebagai generasi yang menentukan masa depan negeri dan juga negara, untuk kita tunjukkan kepada mereka bahawa tangan-tangan kita inilah yang bakal membina masa depan untuk anak cucu kita akan datang. Kerana ianya bukan berpaksikan RM50 untuk balik. Dia bukan berpaksikan untuk pengundi luar punya tawaran. Tetapi apakah yang ingin kita lakukan di kampung halaman kita. Kita tidak ingin melihat seperti negeri-negeri lain yang anak mudanya pergi ke kota-kota besar, sebagai contoh Kuala Lumpur ataupun di Johor Bahru untuk hidup di sana. Sedangkan anda semua mempunyai peluang yang baik untuk duduk di kampung anda dan pada masa yang sama dapat bekerja di kawasan-kawasan yang anda inginkan. Maka pulanglah ke kampung halaman, lakukan tanggungjawab kita sebagai bangsa Johor dan rakyat Malaysia. Pastikan anda memilih kepada parti yang betul-betul buat kerja. Kerana waktu dan ketika ini pelbagai propaganda yang berlaku, yang akhirnya kita akan rugi bagi kita menjadikan negeri kita ini lebih majmuk dan makmur. Kepada masyarakat yang berbangsa lain, yakin dan percayalah, hanya Johor saja mempunyai bangsa negeri je sendiri, iaitu bangsa Johor. Maka kekalkanlah perpaduan yang kita ada, insya-Allah. Dan saya yakin kita mampu bangunkan negeri ini secara bersama. Hang Nadim kita, YB Syed Hussein, calon Barisan Nasional untuk DUN Mahkota N29. Terima kasih YB, very insightful, mengambil juga soalan-soalan panas itu dengan head on. Kita suka dan kita ucapkan selamat maju jaya untuk Sabtu depan, 11 Julai. Dia juga wawarkan untuk semua turun mengundi, jalankan tanggungjawab anda. Itu saja daripada Jangan Pajak Podcast. Mana baik kita sokong, mana salah kita bantah. Assalamualaikum.